Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Marafi, bernombor matrik C21A 2033. Hari ini saya akan membentangkan subjek AFP 2023 pengurusan inovasi dalam keusahawanan. Latar belakang industri tekstil dan fashion semakin memberi perhatian terhadap penggunaan bahan yang bersumber alam dan serta proses penghasilan yang lebih selamat. Dan namun begitu, teknik batik tradisional masih bergantung kepada penggunaan lilin yang panas yang memerlukan kemahiran yang tinggi dan berisiko kepada pengguna. Sehubungan dengan itu, eco-friendly clay resistant kit dibangunkan sebagai alternatif inovatif yang menggunakan tanah liat sebagai bahan rezis bagi menghasilkan corak tekstil yang lebih kreatif, mudah dan lestari. So, saya memperkenalkan produk saya iaitu Eco-Friendly Clay Resistant Kit, merupakan kit DIY yang membolehkan pengguna menghasilkan corak pada fabrik menggunakan teknik rezis tanah liat sebagai alternatif kepada lilin batik tradisional. Objektif ialah saya dapat dalam ini dapat menghasilkan corak tekstil secara kreatif, menggalakkan fashion lestari iaitu sustainable fashion, dan juga boleh menawarkan pengalaman pembelajaran secara interaktif. Jenis inovasi kita boleh inovasi produk adalah kit DIY berasaskan teknik rezin tanah liat dan juga alternatif kepada batik lilin tradisional. Manakala inovasi proses menggunakan tanah liat sebagai menggantikan lilin yang panas dan lebih selamat digunakan dan mudah digunakan. So, inovasi lestari adalah tanah liat merupakan bahan yang semula jadi dan mesra alam. So, target market kita ialah yang paling utama ialah pelajar sekolah ataupun pelajar IPT lah. Dan juga second ialah penggemar DIY dan juga pengusaha bengkel seni dan juga guru pendidikan seni. Merupakan contoh produk yang saya telah buat lah. Sekian, terima kasih.